Macam mana kuasa sungai boleh wujud? Jawapannya bukan macam yang anda sangka. Setiap sungai gergasi yang kita lihat sebenarnya bermula dengan cara yang sama. Ya, hanya dengan setitis air. Dari sumber yang kecil, macam hujan atau salji cair, satu perjalanan bermula. Dan hanya satu daya yang menyatukan semua ni, graviti. Titisan-titisan ni berkumpul, sikit demi sikit, membentuk aliran kecil. Aliran kecil atau anak sungai ni mula mengukir laluannya sendiri di darat. Lama-kelamaan, ia bertemu dengan aliran lain dan menggabungkan kuasa mereka. Jadi, apa sebenarnya sungai ni? Ia bukan sekadar air yang mengalir. Ia adalah ejen pengukir bumi. Proses ni dipanggil hakisan. Daya semula jadi yang menghauskan tanah dan batu. Jadi, ia bukan cuma pergerakan. Ia adalah kuasa yang membentuk planet kita. Kuasa ni nampak perlahan, tapi ia tak pernah berhenti. Sangat dahsyat. Ia mengukir lembah yang dalam, membawa batuan dan membina daratan baru. Sebenarnya, inilah cara landscape di sekeliling kita terbentuk selama ini. Tapi, ceritanya tak semudah itu. Ada faktor luar biasa, macam perubahan cuaca, jenis batuan dan juga tumbuhan. Dan semua ni boleh mengubah sungai biasa menjadi sesuatu yang tak terjangka. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!